phone holder ni style tu, dia hold phone tu. Nak release, kau tekan satu touch button dekat belakang tu. Bila kau ambil phone, dia automatic tertutup. Kau letak je phone, dia terbuka, and then dia terus charge kau punya phone. Memang padu guys. Yang ni holder untuk letak dekat cermin macam ni. Dia punya unit, aku ambil yang warna hitam. Yang ni untuk letak dekat belakang aircon macam ni. Ini dia punya kabel dan dia punya bracket ni. Aku pilih untuk pakai yang belakang aircon ni punya. Kita cabut yang lama ni dulu. Kita nak pakai yang ni lah. Okey, kalau pakai yang belakang aircon punya lagi simple lah, lagi senang. Nak pasang dia pun senang. Korang just perlu ketatkan dekat belakang ni. Ada yang korang selit dekat tempat aircon macam ni je. Dekat hujung tu dia macam ada hook tu. Dia boleh pegang belakang aircon kita ni. Alright, kerja slot masuk je. Okey guys, dah siap pasang. Okey, yang ini dia punya kabel lah. Dekat belakang ni kalau ada satu button untuk dia buka. Dia release macam tu. Nampak dia automatic terbuka guys. Nampak dia charge. Yang ni ada fungsi wireless charging. Tak payah cucuk dekat bawah ni dah untuk charge dia. Korang just sambungkan yang ni dengan phone holder tu. Dia memang dah ada fungsi wireless charging. So kalau phone dekat kan, dia automatic terbuka, and then dia automatic hold phone tu. Macam shock pula main. Phone lalu nampak dia terbuka tu, and then kau letak, and then lepas tu dia terus charge. Yang ni smart sensor 2-in-1 car charger. Boleh jadi phone holder dan boleh charge dalam masa yang sama. Korang boleh tekan dekat beg kuning dekat bawah tu.